sampai satu tahap saya nak buang master. First CD dia bagi untuk saya dengar main Swan tu, saya rasa saya nak buang. Walaupun saya punya basis awalan dia tengok saya, dia cakap budak ni tak boleh belak. Poyo. Masa pembuatan video klip ada seorang hamba Allah ni, Brother Burn, saya ingat Brother Burn. Dia jumpa saya, "Jan, kau dengar lagu ni." "Kenapa bang lagu ni?" "Lagu yang kau buat video klip ni, kenapa bang?" "Lagu ni akan boom gila-gila punya." Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to Nada and Nostalgia Podcast. Kita kembali seperti biasa, minggu-minggu lalu, seperti episod lalu, dalam Nada dan Nostalgia bersama dengan saya, KZ. Dan untuk anda semua, podcast yang dibawa khas oleh Transtalk, Kreatif Samrahat dan branding partner Nanflix. Dan untuk kali ini, kita ada seorang yang boleh katakan orang lama dalam industri seni muzik sebagai penyanyi dan pada malam ni kita akan cerita secara memang macam biasa, kita nak terus terang aja, direct to the point je. Itu dia cerita. Okey, baik. Di antaranya penyanyi kita pernah bawa, semuanya yang power. Ada cerita yang orang tahu kehidupan mereka nampak senang, tetapi di sebaliknya ada waktu turun, jatuh, terduduk, tergulik pun ada kan. Tapi naik balik kan. Sebab apa jatuh, sebab apa naik. Baiklah, sebelum tu juga kepada founder-founder yang nak masuk bersama dengan podcast, nak bawa produk, nak cerita tentang produk, boleh, tak ada masalah kan. DM saja pada Netflix ataupun DM pada Transtalk Kreatif Samrahat. Boleh kita sama-sama dalam podcast yang kita adakan ni. Okay guys, hari ini yang saya bawakan dalam podcast kita bukan nama asing, bukan orang asing, bukan pendatang asing. Orang Malaysia. Ada yang tak tahu, kita bagi tahu. Yang lupa, kita ingatkan kembali. Terimbaulah kembali di saat-saat muda-muda dulu, masa mula bercinta dengan lagu ni. Kan? Kerana masa tu kadang-kadang cerita pasal perpisahan. Aku tak nak tapi terpaksa. Kan, terpaksa berpisah kan, kerana mak bapak tak suka dan sebagainya lah kan. Lagu tu yang keluar, entahlah tulis. Masa tu tak ada zaman-zaman chat-chat, tak ada kan, zaman 90-an kan, semua tersurat. Okey, baik. Untuk kali ni pastinya akan terkenang kembali nostalgia lama dalam tanda kehidupan bila kita sebut kan, tentang putus cinta, keluarlah lagu ni. Kau dipaksa, aku terpaksa. Kan? Di sana mawar, di sini penawar. Tu dia. Cendekiawan tak mungkin menyintai seniman. Apa dahsyat tajuk dia kan. Cendekiawan tak mungkin menyintai seniman. Cendawan tak mungkin masuk periuk orang besar. Itu yang ditukar. Okey. Ini dia. Kumpulan yang aktif pada tahun 90-an. Yep. Okey. Dan the living legend yang kita panggil hari ini dia Azan Scan. Bukan azan subuh, kan? Bukan azan Zuhur, bukan azan asar, Azan Scan. Jangan sampai aku komat dengan kau. Alright. Ni dia orang ni kan, kalau tak pernah kenal kan, tengok muka, tengok saiz badan tu, ini gangster mana dia. Abang kawasan. Tapi banyaklah benda tu isu juga macam contoh anak-anak lah. Okey. Kita hantar anak pergi sekolah, jalan naik kereta, anak tua, tu anak jap di rumah cakap tak nak bapak kau garang. Bila masa aku duduk dengan orang, bila masa aku sembang pun aku tak tahu, tiba-tiba cakap bapak kau garang. Dia cakap tak ada, bapak aku kelakar. Kelakar lah, kita enjoy je kat rumah. Tengok dah muka dia nak macam ni kan. Maksudnya kita ada mix lah. Sebab mak Jawa, bapak Boyan. Jadi Boyan dengan Jawa, dia punya mix lain lah, mix brutal. Tapi hati relax, hati ada taman. Itu dia, muka brutal dalam hati ada taman. Okey. Kita santai pada kali ini. Dan kita boleh ceritakan tentang kisah-kisahnya. Baik. Baik, itu dia.
Baiklah, Azan. Yup. Azan Scan. Nama sebenar dia Nur Hazan Nur Hazan bin Rashid. bin Rashid. Bapa saya Rashid. Saya Alhamdulillah. dapat nama Hazan ni sebab tak dan pergi hospital. Pukul 4 lebih, macam 5 kot. Lahir di atas katil kat rumah. Okay. Lepas lahir tu dengarlah suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul Subuh. Subuh. Jadi saya tak langsung bapak pun duk fikir bapak nak bagi nama apa ni. Dapat tu Nur Hazan. Pasal dengar azan tu dapatlah nama Nur Hazan. Tu dia. cahaya azan. Ada cahaya azan. Cuma ejak ada lain sikit lah, tapi makna dia sama. Makna sama lah. Tapi rupanya anak dia tak apa nak dia cahaya sangat. Yang paling gelap dalam family. Tapi tak apalah. Tapi kalau nak tengok azan scan ni bercahaya, masa tu lah. Kalau lepas pukul 12 sampai subuh memang dia bercahaya. Cahaya lah. Pasal tu dia punya time lah. Pasal color lebih kurang sama. Okey, tu dia. Tengok. Siapa kata dia garang? Jadi kalau nak kenal tu okeylah. Sampai kadang nak tanya harga pun takut dia. Itulah pasal orang ni kadang-kadang kita ni bukan demand buat harga. Tapi kena agak-agak. Agak-agak lah. Okey, harga tu kemudian. Relax lah. Kita kena beri hint sekejap. Kita let low. Sikit dulu kan. Okey, dalam keluarga berapa orang adik-beradik? Saya ada 8 orang adik-beradik. 8 orang adik-beradik. Tapi dah tinggal 7. Okey. Seorang dah meninggal. Satu big family lah. So dia alhamdulillah dalam family 2 orang yang giat dalam muzik. Saya dan adik sekarang bersama drama Loko nama dia. Sekarang bersama dengan Butterfingers. Dengan monolog katanya. Monolog kan. Awalan dengan Scan. Tapi dilamar oleh Butterfinger. So macam tu masa tu macam Scan pun rasa macam nak berehat lama rasanya masa tu. Tu cakap aku dapat offer daripada budak-budak Butterfinger, cakap kita sebagai abang cakap tak apalah, pergilah. Masa dia mana tahun dengan pergi sana, hijrah ke sana, kalau ada rezeki yang lain. Alhamdulillah dia pun boleh buat nama daripada Apis Scan jadi ke Loko Butterfinger. Maksud dia bila once sebut drama Loko, alhamdulillah individu ataupun masyarakat yang berminat dengan muzik-muzik grunge ke muzik underground kenal beliau. Alhamdulillah. Tu je. Sebab kalau dalam adik-beradik, kalau ikut arwah mak dengan bapak memang kaki nyanyi. Memang musician. Cuma diorang tak ada sampai level sampai menjadi artis. So saya memecahkan tradisi lah dalam family dan adik saya seorang ni. Jadi kita masuk alang-alang mak bapak tak lepas, kita bagi satu benda. Lepas kita buat rakaman album, nampak muka diorang tu keseronokan, rasa gembira macam diorang tak dapat tapi anak dapat. Tapi apa? Itu pun cukup memadai untuk diorang lah. Cuma saya rasa terkilai sebab saya tak dapat nak bagi sesuatu yang hebat untuk diorang masa diorang hidup. Tapi tak apalah, kita teruskan jugalah apa yang kita dah mulakan. Sebab mak ayah tu rasa macam orang akan tahu diorang ni boleh menyanyi sebabkan mak ayah dia. Kan? Tapi tak juga ramai juga yang mak ayah memang tak bagi. Tak bagi menyanyi. Tapi anak dah minat nyanyi. Tapi benda ni kalau macam saya dengan anak-anak pun, kalau kau minat, apa yang kau minat lah. Kalau kau minat main muzik, kau main muzik betul-betul. Tapi kena main muzik betul-betul lah. Cuma kita dulu main muzik sebab yelah kita bukan family senang. So kita orang berniaga. So nak minta beli gitar pun rasa punya kena kumpul sendiri. Kumpul sikit-sikit nak minta mak bapak beli gitar tu macam memang tak terbuka mulut. Kita pun tahu cara diorang nak besarkan adik-beradik seramai 8 orang. Saya anak ketiga, nak ada yang bawah lagi 5 orang. So agak problem. Tu bila sekarang ni once anak-anak kalau nak kita bantu bagi, sama tak ada dengan wang ringgit, dengan semangat, dengan kata-kata. InsyaAllah diorang pun rasa orang cakap appreciate mak bapak pun setuju dengan pemilihan apa yang diorang nak buat. Tu je. Baik, itulah dia Azan Scan. Namanya Azan lahir di waktu azan subuh. Kan? Kan? Baru dia patau. Dia lahir kat rumah tau, tak dan pergi hospital. Tak dan bapa cakap ni anak aku ni bila atas katil rumah juga tu. Tapi dia tak bagi nama katil.
Kalau dia bagi nama Nur Katil, aku pun terkatil-katil. Tapi ubah nama Arab sikit lah, lepas nak pergi kot. Kalau pintu Ahmad Pintu, Ahmad Pintu, Ahmad Ahmad Albab Albab. lah. Dia pasal, nasib baik Nasib baik. azan tu Azan tu. kedengaran. Maksud dia pun tak. Okay. Not Sedap. azan. Nur Katil. Mampus lah. Okay. Baik. Bila menyanyi keluar album, tadi sebut tubuhkan band Scan, kan? Macam mana boleh tertubuhnya kumpulan Scan tu? Panjang cerita ni. Dipendekkan? Pendek. Dia kena panjang juga. Kena panjang juga. Sebab Silakan. kalau mula-mula dia, saya ni more pada belajar gitar sikit-sikit lah. Tapi ada saudara belah kakak ipar, kenalkan saya dengan seorang hamba Allah ni lah, yang nak mencari gitaris. Masa tu saya bukan menyanyi. Saya bermula dengan bermain gitar. Saya memang suka menyanyi, tapi suka tengok orang main gitar dan suka main gitar. So saya belajar, dapat sikit part je sampai satu hamba Allah datang, boleh tak kau main gitar untuk jadi second gitar, pasal aku punya anak-anak buah memang untuk lead. Kita nak form satu band. Kita pun datang jumpa ke debat, lagu senang je, main tahu diterima pula. Main bodoh-bodoh pun jadi. Masa mungkin masa tu memang desperate nak buat band ke apa. Kita pun tak tahulah. So alhamdulillah pada situ dapatlah kawan daripada Perak ni nak jadi penyanyi. Kita bawa sekali. So kita dah jam. One dapat recording di RTM. Tahun berapa saya tak sure, tapi rasanya dalam lewat 80-an. Lewat 80-an. Okay, pergi studio di RTM, kita recording. Nama band masa tu? Nama band kita tak letak pun nama band, cuma working title untuk band Rising lah. Rising. Okay. So bila masuk dalam studio, semua dah main muzik dah cantik, masuk vokal. Bila masuk vokal je, budak ni tak boleh nyanyi. Dia senggugut ke, dia tu mungkin dia gabra sangat ke, bila cakap okay record, tak, lampu menyala je dia. Dengan sengau dia, dengan apa semua, sama dengan dia punya ketak semua, cakap kau kenapa, cakap. Sampai masa tu kalau tak silap saya yang jaga tu Roslan Buruk kot. Roslan Buruk. DJ kita Roslan Buruk. Dia cakap ini tak boleh menyanyi ni budak ni. Macam mana kau nak jadikan dia penyanyi kan. Maksud dia yang gitaris saya pula tengok saya, cakap, Jan, lu kena tolong lah. Kita tahu macam kita memang suka menyanyi. Kita pun memang selalu pairing menyanyi dekat belakang tandas masa jamming lah dekat kedai dan sebagainya tu whatever. Kita pun tahu, dia pun tahu kita pun boleh nyanyi. So bila kita cakap aku tak nak nyanyi, kalau aku nyanyi maksud dia aku akan ambil tempat tu. Maksud dia kau nak jadi apa? Kau datang daripada Perak, nak datang sini nak jadi penyanyi, nak jadi artis. Tak apa Jan, aku korbanlah pada band ni tak jadi apa. Baiklah kau jadi penyanyi. Alhamdulillah bila kita buka je mulut as a arwah ke masih hidup Abang Roslan? Ada lagi. Sorry bang. Pasal lama benar kan dia kan. Dia cakap inilah penyanyi. Maksud dia alhamdulillah pada dia tu startlah kita grow dengan saya lah, mengambil alih sebagai penyanyi. Apa nak jadi cerita, tak ada rezeki pula nak form band. Masa tu kita pecah lagi, split. Saya pun more kan banyak kerja. Kalau dulu kan ada karaoke, cover version. Right. Saya berkenalan dengan Musatira masa tu. Musatira. So masa tu sebelum tu dengan Paman Yusno ni lah masa tu dengan diorang juga kita ada buat cover version juga. Dia panggil saya untuk buat first album. Daripada first album tu saya pernah buat satu first album dulu dengan nama Azan. Tahun dia tahun 1992 macam tu lebih kurang. Apa yang saya nak masa tu zaman rock. Kita pun dah fikir aku nak jadi rock juga ni. Inilah peluang aku nak jadi penyanyi rock. Rambut dah panjang, dressing dah ketat semua. Rock pun juga kan. Suara walaupun suara manja. Tapi minat rock tu boleh lah. Bila dah dibuat masa tu dengan John Go produce, bertukar konsep. Dia tukar konsep ke, maksudnya ada zaman-zaman tu ada muzik etnik sikit lah. Kalau dulu kan ada dengar lagu Hasnul, lagu kurang ala-ala tu, teng kembalilah kasih. Dia jenis-jenis macam tu. Kita aku nak nyanyi rock, kenapa jadi benda macam ni pula. Tapi mandangkan kita newcomer,
tak boleh nak bersuara sangat kan, cakap Ikutlah. bersabar dia kan. Jadi kita pun layan nyanyi pun rasa macam tekanan je kan. Tapi macam bila tanya dia orang, "Oh Jan, syok." Jonggo cakap, "Oh best je kalau Jonggo." Ini macam arwah abang pun okey bang, cantik. Bila kita dengar macam sampai satu tahap saya nak buang master. First CD dia bagi okay, untuk saya dengar Minus One ke, saya rasa saya nak buang. Jadi masa tu rumah saya dia pegang cakap, "Jangan. Ni mungkin first awak punya." Jadi dia layan penguat saya untuk carry benda tu. Tapi try juga make it makan tahun juga. Saya setahun dua kot. Setahun dua macam cannot lah, aku tak boleh terima dengan konsep macam ni. Tapi kita tak ada gaduh apa pun. Cuma penerimaan tentang genre lagu-lagu tu kita tak boleh. So buat balik kerja biasa. Masa tu meniaga burger lah, meniaga roti canai lah, apa semua kita buat. Pasal kita daripada yang alim family meniaga kan. So masa tu ada juga projek-projek sama, buat cover version juga. Masa tu barulah berjumpa dengan Musatira. So Musatira end up dia lah offer, "Jan, kau nak jadi penyanyi tak?" Kita baru lepas Frah jadi penyanyi solo. Dia ajak jadi penyanyi pula. Aku yang seorang pun aku pening kepala ni, dengan band lagi pening kepala nanti kan. Tak ada, aku ada studio, budak-budak ni, budak-budak studio aku nak rakan album, nak jadi artis lah. Okey, boleh lah. Buat lah diorang jumpa. Okay, diorang pun jumpa kita dekat kedai, sembang-sembang lebih kurang. Kita pergi praktis. Lepas 2-3 kali praktis, dah rasa macam ada chemistry masa tu. Benda ni bukan senang juga. Kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal, tiba-tiba nak jam, susah juga kan. Tapi bila masuk ni macam semua kepala okey je. Semua boleh layan. Walaupun saya punya basis awalan dia tengok saya, dia cakap, "Budak ni tak boleh belak. Poyo." Dia cakap aku poyo. Kau tak kenal lagi cakap poyo. Dia cakap, "Ini kerek Mamat ni, boleh ke jadi penyanyi gua kan?" Cakap, kita dengan kulit gelap-gelap dengan rambut panjang semua kan, semua koyak-koyak macam kita kerek lah macam tu. Dia macam tak boleh belah. Tapi bila kita dah join, dah praktis semua, alhamdulillah boleh bersama. Tapi itulah, nak jadikan scan dia pun bukan senang juga. First bertukar gitar, bertukar drama. Yang tak bertukar aku dengan basis je. Yang Mamat cakap aku poyo ni, dia kata dah okey. Poyo akan jumpa habis jam. Yang bertukar drama, gitaris. Bertukar sampailah macam mana nak buat ni kan. Masa tu telefonlah kawan-kawan siapa yang berminat nak join. Adalah dapat few. Masa tu kita ada Acong, kita ada Cak A sebagai gitaris. Kita juga ada Brother Hafiz. Ada lagi 2-3 orang lah. Saya pun tak ingat, betul dah lama kan. So kat situ juga saya ambil peluang untuk comeback kembali adik saya. Masa tu pun dah lama. Masa kalau ikut band yang awal dengan dia sekali. So dia dah bawa lori, dia dah fed up nak involve dalam muzik. Saya panggil, "Kau nak buat album tak?" Maksudnya kita punya target nak buat album, right? So bawa dia, carry dia balik. Okay. Alhamdulillah bila dia masuk tu diterima baik oleh ahli-ahli yang lain. So alhamdulillah sampai itulah bermulanya grup, tapi bukan nama Scan lagi. Kita pun tak tahu kita ni under siapa sebenarnya, nak buat apa ni kan. Buat lah jam lagu semua. Kalau ikut budak-budak dulu, lagu-lagu funky, lagu-lagu metal kan. Tak adalah terfikir yang lagu lele nama layang-layang pun tak ada langsung lah kan. Tak fikir macam mana masa tu kumpulan UK setengah gedebang-gedebum. Maksudnya tengah pening masa tu kan. Kita pun ada lagu korang nanti Syahri akan produce dengan company Syahri. So lagu Syahri. Lagu Syahri dah confirm lagu macam UK sendiri. Masing-masing duk pandang je. Biar betul lah ni cakap. Tapi tak apalah. Mungkin itu kita punya awalan untuk dapat platform, right? Kita masing-masing tak apalah. As music kita punya style, music dia punya style lah. So dapatlah kerjasama sampai kat studio semua dah ambil lagu lebak-gelebuk, masing-masing nak tak nak kena dengar lah. Kena dengar. Lama-lama dia jadi masuk jugalah. Tapi macam saya pula masa recording untuk lagu Kau Dipaksa yang jadi fenomena ni, tak pernah rasa apa-apa pun. Kalau awal macam ini ke lagu dia, ini ke lagu ni yang boleh popular, ini ke lagu akan meletup gedebak-gedebuk. Masa tu dengan Kau Dipaksa dengan yang Kalut di Fikiran kan. Antara dua choice apa. Boleh lah hantam je lah apa kita penyanyi. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita kelebihan untuk cepat
Orang cakap menyerap dalam Okey. lagu tu. Alhamdulillah selepas dah habis recording semua siap-siap, nama grup jadi masalah. Okey. Nama grup korang ni apa sebenarnya? Nama grup kita orang Himalaya. Himalaya ke Malaya? Kalau ikut Malaya lah. Kalau dengan lagu yang Syahri punya bagi dengan konsep tu, dengan nama Malaya ni, macam sumbang Maharam. Sumbang Mambang jauh. Jauh kan. Malaya dengan negara lagu ta da da di da. Tak kena. Malaya mesti gugang. Mesti lah. Habis macam mana? Rasanya saya pun tak apa pasti, tapi rasanya daripada mulut Mus dengan Syahri sendiri lah. Okay. Masa tu mereka ada sama. Syahri dan Maria sekali. Dia sebut lah. Aku rasa kita tukar nama Scan lah. Apa menatang Scan? Mana kita tahu kan? Scan apa kalau kita tahu dulu Scan orang beranak je. Scan buat cakap CT Scan. Ya betul dah benda Scan. Ikutlah pasal dia punya kan. Maksudnya kita benang di bawah Menora tu duduk di bawah anak syarikat bersama dengan BMG juga. Alhamdulillah dapat satu company yang big. Mungkin dapatlah kita menjayakan apa yang kita idam-idamkan. Akan duduk dengan sebaris dengan legend-legend yang lama-lama ni kan. So pada situlah dapat Scan selepas. Tapi Scan tak lama tau. Dia dalam kita jumpa 94, 95, 96 kita dah release. Maksudnya dalam 2 tahun tu kita hentak bertukar-tukar hali gerbuk. Alhamdulillah berjaya meriliskan satu album. Mendapat sambutan yang sangat-sangat gila masa tu. Kita pun tak tahu. Ada lepas kita buat video klip lagu ni, kalau nak ikut album Scan selepas video klip siap. Masa pembuatan video klip ada seorang hamba Allah ni, Brother Burn. Saya ingat Brother Burn. Dia jumpa saya, "Jan, kau dengar lagu ni." "Kenapa bang lagu ni?" "Lagu yang kau buat video klip ni, kenapa bang?" "Lagu ni akan boom gila-gila punya." Cakap, "Tak adalah bang, dah dekat sebulan lebih 2 bulan kot. Tak ada apa-apa pun." Lepas dia cakap, seminggu lepas tu ke sebulan lepas tu, pom, satu Malaysia meletup. Cuma bila jumpa je, "Hina sangatkah aku?" Boleh hina sangat. Hina sangat. Tapi lagu tu memang dia jadi fenomena yang saya sendiri agak terkejut jugalah. As a band member pun satu, biar betik lagu ni jadi kan. Tapi masa tu memang kita pun tak pasti, mungkin rezeki Allah Ta'ala dah bagi kan. So lagu Kau Dipaksa ni mendapat tempat yang sangat-sangat, kalau di DJ radio, di radio banyak, kalau ada juara carta, siapa DJ di Perak, siapa nama saya pun lupa, cakap, abang susah dengan lagu kau ni sebab korang dah juara, korang atas juara. Apa susah sangat abang yang buat, bukan kita yang buat. Tapi maksud dia penerimaan dia kadang satu impact. Saya perform di masa tu promotion kan. India, China pun nyanyi sama. Dia jadi macam biar betik kan. Kita nampak mulut orang kumat kamit sama tu apa. Orang ni China, ada India. Tu dia kuat surprise tu. Tapi saya rasa itu mungkin di Kelantan ke di Terengganu. Masa tu boleh. Tapi lelaki memang boleh perform kat sana kan. Cuma perempuan je kalau Kelantan tak boleh kan. Kat situ saya rasa macam something ni. Memang lagu tu pom. Okay, Alhamdulillah. Dengan kita dapatlah platinum disc. So dapatlah satu simpan untuk kenangan. Okay, tak apalah, inilah usaha kita selama ni. Alhamdulillah dunia dapatlah benda tu kan. Okay, buat simpan. Dah masuklah untuk album kedua. Bila album kedua pula, dia jadi masalah sikit pasal susah nak beat yang pertama. Orang nak yang macam pertama. Bang, kenapa tak macam yang pertama? Aku cakap, kau dulu lahir, kau terus berjalan ke belagi rik je. Dulu kau lahir, kau kau baring mak bapak kau cebok, kau mandi ke depan ada lama, kau berangkat pun nak beli. Sama lah, dia ada perubahan. Bila ada perubahan dia, adalah dia punya penambahan lain. Kalau nak sama je, kau pasang je lah yang pertama tu, kau ulang-ulang. Mungkin ada masalah sound juga kot. Mungkin ada lagu-lagu yang mungkin bagi saya sebenarnya kuat dah lagu. Tapi mungkin masa tu Syahri rasa macam tak apa-apa strong ke whatever.
Tapi benda tu kita tak boleh buat apalah. Tu Yalah. cakap, tak apalah benda tu engkau yang buat. Maksud dia lagu engkau, company engkau, semua ada engkau. Tapi maksud dia bila menjadi masalah, kurang mendapat perhatian, tu yang agak scam tu dah goyang. Okey. Bila dah goyang, tu yang menjadikan kita orang maksud dia lepaskan kita orang. Jadi kita orang nak berkarya masing-masing. Tu yang kalau ikut scan ni dia cerita sampai besok tak habis ni. Dia punya panjang tu kan sampailah isu-isu yang membabitkan yang kadang-kadang cerita pun silap orang yang buat cerita pun dah meninggal kot. Tak apa. Podcast ni pun tentang scan dan azan scan kan. Apa kita akan usik-usik sikit. Dia banyak-banyak isu macam tu lah. Banyak kita as a newcomer masa tu. Newcomer, orang banyak meletakkan kau tak boleh macam tu, kau tak boleh macam ni. Kenapa kau tak boleh macam tu, kau tak boleh macam ni? Kita minta hak kita juga. Kita as a artist juga. Maksudnya kita perlukan kewangan untuk kita nak build up kita punya image ke whatever. Benda-benda tu yang menjadikan isu daripada syarikat rakaman pun masa tu menembak orang punya dress up lah whatever. Tapi kadang-kadang kita pergi promotion pun anja-anja je kan. Tak dapat sepenuhnya. Kadang-kadang pergi promotion balik kosong. Once kadang-kadang promoter sebut, bro, promoter kita kenal. Bro, gua ada token kat lu berapa sekian. Kenapa kita tak dapat satu sen pun? Okey. Situ lah pusing. Macam mana kita nak beli barang? Orang artis lain datang naik kereta, kau naik taksi apa? Pus. Hina ke naik taksi kalau datang office? Tak ada masalah pun, kita bayar kan. Tapi buat benda dia banyak isu-isu kewangan juga kat situ. Macam yalah, as a budak baru mungkin kita baru dalam industri, tapi untuk show business kita dah lama. Jadi bila tu kadang dia nak game kita bantai balik lah. Tu banyak saya di isu sebab ada somebody lah yang dah cocok. So jadi isu benda tu, kita meeting, bila apa meeting kita dah tembak, kita dah keluar, dah luahkan apa benda yang tak puas hati, syarikat release letter lah. Syarikat bagi release letter cakap okey, tak apalah. Mungkin bila kita bersuara, sebenarnya as meeting untuk kita bersuara. Betul. Kita pegang kita punya rat. Kita berhak nak cakap apa benda pun. Bukanlah kita kurang ajar apa. Maksud dia, engkau cakap yang tak betul, aku akan balas yang tak betul lah. Aku tak buat benda tu, memang aku cakap aku tak buat. Tapi diorang cakap, mungkin cara kita balas balik, mungkin diorang agak surprise lah. Macam saya ni senang. Macam azan scan ni, senang berkawan. Senang huha, senang nak sembang. Kalau nak sembang aku sampai 5 pagi pun aku tak rahal punya. Huha, confirm huha punya. Tapi kalau kau sentuh bab-bab yang sensitif, buat jadi garang lah. Kenalah. Boleh keluar garang dia. Garang dia, kurang ajar dia, semua ada kat situ. Semua style lah, cuba keluar cakap. Inilah colour dia. Itulah colour kan. Tapi kita tak nak tunjuk colour kita. Kita nak berniaga. So dalam bidang nyanyian ni bagi saya pula bukan nak untuk saya kejar glamour. Bukan saya nak kejarkan populariti. Saya nak kejarkan lagu yang baik. So dapat pulangan so yang banyak, pulangan yang baik untuk family. Datang populariti tu bila lagu dah sedap, kau popular lah. Popular lah, betul. Tapi kalau kita punya bayrat, aku jadi aku nak popular. Tak ada, itu dah memang jauh, memang tak terfikir langsung. Sampai kita pun kadang jalan tunduk. Malu jugalah. Walaupun popular kita macam tak payahlah, kita nak cek makan je. Tapi bila show, kita perform show je lah. Tapi masa that time memang untuk cari makan dengan show right. Dulu show cantik Dulu kalau show tu every month, every week ada. Dengan pesta sini pergi. Walaupun macam kita tengok cerita The Rock lah. Naik van pun pusing. Pampel. Balik surat 300. Jadi tapi kita enjoy zaman-zaman tu. Tu yang bila sebenarnya itulah kita buat ni benda ni sebab kita rasa inilah career. Pasal saya tak ada letakkan benda tu untuk jadi superstar. Tapi kalau orang nak letak tu, bila orang cakap brother legend, telan kaset, takut. Kita jadi macam, biar betik diorang ni. Aku telan apa? Aku telan nasi. Telan kaset, telan CD. Yalah dahulu zaman-zaman kaset sama CD. Kaset ni tak ada. Telan apa? Pen drive.
Panjang melalut dah dia pergi. Apa lagi tu? Banyak lagi. Okay. Aku dah sampai mana tadi dah? Okey, masih lagi dalam track. Masih lagi dalam dalam. track. Dia corner-corner sikit je kan. Okay. Dia dalam perjalanan tu, kalau kita berlumba, rider mesti kejap tengok belakang. Betul. Tengok belakang kan. Nak tengok paras mana dia. Kadang tukar kaki sikit. Tukar kaki sikit, goyang-goyang sikit. Okey, baik. Waktu kumpulan sekian dah tu, dah ada banyak. Masa tu dah kahwin ke? Saya dah kahwin. Dah kahwin Bila dah popular tu macam mana penerimaan isteri? Ya, abang dah popular, abang dah orang dah sebut-sebut ni, nama sedap, orang scan, kan? Azan, suara sedap. Ya Allah. Alhamdulillah lah saya dikurniakan seorang isteri yang sangat-sangat faham lah. Dia faham saya faham dia. Jadi saya masa tu berkahwin dengan dia pun sebab masing-masing faham. Okey. Sebelum kahwin pun saya main di club. Okey. Dia pun salah seorang PR yang recover untuk grup Primadona dulu. Dia jadi PR tu. Saya as a backup kumpulan Primadona, dia as a PR untuk Primadona. Jadi kita jumpa kat sana. Jadi dah tahu masing-masing punya live. Okey, ini sekian-sekian, ni sekian-sekian, ada batas-batasan dia lah. Jadi bila dah join, kadang-kadang ambil gambar, dia yang suruh rapat. Okey. Kita tak suruh rapat. Kita macam rapat sikit. Ambil aku rapat betul kan? Saya nak suruh. Suruh. Tapi bila dia punya kerja, kita pun tak kacau. Pasal kita atas dasar, maksud dia bila kita percayalah, bila dia percaya kita kena peganglah kepercayaan dia. Tak buat benda-benda mengarut. Sakat tengok tu tak ada masalah. Kita lelaki, tak kata perempuan. Dia pun tengok juga lelaki macam, ini selasa. Tapi penerimaan tu memang dia okey. Dia biasa. Dia tak ada apa-apa. Cuma as a band, diorang agak terganggu jugalah. Kenapa? Diorang tak boleh bersosial sangat. Sebab ada bapak tiri kat situ. Awak as a bapak kat situ. Okey. So kontrol the situasi lah. Yelah. So kalau pergi event, pergi show ke whatever, masing-masing tak boleh buat benda-benda bukan-bukan. Yalah, bagus lah. Sebab apa? Pantauan semua juga. tak boleh kawak je sak. Boleh? No. Itu dia. Jadi antara penguat lah untuk jaga. Maksudnya bagi saya sangat-sangat tekankan kepada disiplin. Jaga benda tu. Maksudnya kita bukan benda buat main. Yalah. So memang ada as a band lain yang memang cerita, aku pergi sini 2-3 orang, dia ni 3-4 orang semua. Awak pernah pergi satu tempat sampai je EO dia tanya, lu mau berapa orang ni malam? Wow. Kita pun buat bodoh. Apa orang? Biasa band semua datang mesti minta perempuan punya. Band mana pula minta perempuan je kak? Dia sebut sekian. Okey, tak apa. Kita punya tak ada perempuan. Kita jadi perempuan. Duduk dalam bilik, lepak, selimut. Masa dia benda-benda tu yang jadi sebenarnya kalau kita tak kontrol, dia jadi bahaya lah. Memang kalau ikut rock and roll ni memang dia kena perempuan banyak. Okey. Dunia tu kena je. Tapi bila kau tak boleh carry macam dia, rock and roll ni kalau as a luar negara, as barat, lain. Diorang ada pegangannya lah. Kita dengan orang Islam right? Pegangan kita. Tak kira lah walaupun pakaian kita harga nak meniru lantok lah. Maksud dia keimanan tu kita kena jaga. Individu lah kan. Ada yang cair. Ada yang bila dah lama nak confirm cair. Lepas tu rasa diri tu macam tak mustahil misalnya aku superstar dia, aku mesti nak ni lah. Nak rasa lah. Bila lagi aku dapat rasa. Betul? Misalnya semua macam tu kan. Tapi ada di antaranya yang masih lagi walaupun macam aku naik pun aku naik sebab apa-apa. Dia pegang. Aku naik sebab apa? Sebab ada yang membimbing. Kan? Itu dia. Kena pula kalau ada je ada kahwin tapi isteri aku tak ada ni boleh kan, jauh ni kan. Saya memang tak boleh pasal benda tu. Kita dah rasa tanggungjawab. So pergi mana-mana pun memang biasa pun kalau dulu pergi show orang rumah saya ikut je. Dari dulu sampai dapat anak, dengan anak-anak bawa pergi show. Anak tu ramai lah kakak angkat, mak angkat. Masa pergi show diorang lah dokong aku pergi show kat atas stage, diorang dokong anak jalan-jalan. Benda tu kita tunjuk sampai ada juga reporter yang tak puas hati.
Biasa kalau dulu kan zaman-zaman reporter nak cari isu-isu panas, right? Hmm. So bila tanya, "Jan, awak dah kahwin?" "Dah." "Awak dah tu ni?" "Dah." Boring lah. Oh. Kita tak bagi satu impact yang cakap, kalau kita dah kahwin, cakap, "Belum." Saya belum kahwin. Tak boleh je. Tapi dia nak, "Oh alah, kau dah kahwin sebenarnya kan?" Hmm. Dia nak jadi isu-isu panas. Okay. Lepas tu pergi sewa rumah, bergambar pop-up, beli kereta sewa dengan kereta baru, dengan rumah baru. Mana ada semua bohong gerbak. Kita jenis tak pandai. Ya. Jadi sebenarnya masalah juga kumpulan sekian ni pasal masing-masing pun memang tak pandai nak hipokrit, nak tunjuk benda-benda macam tu. Jadi kalau nak suruh kita orang buat apa-apa, kita orang cakap, aku tak buat. Aku buat benda yang aku buat, kita orang buat apa yang kita orang buat je. Sampai satu majalah yang berenang di kolam renang tu kan, sama juga panggil juga. Okay. Itu kan, sorry kita orang tak pergi. Kita tak ada parah-parah sini punya. Nak biar habis. Tengok. Ambil gambar tangan nampak. Tangan siapa tu? Dia bagi parah-parah ni mana kaca. Baik tak payah kan. Dia nampak kita juga alang-alang biar semua. Wah nampak tu kontang. Okay, baik. Kita akan berhenti dah untuk seketika. Sambung untuk bahagian kedua. Okay, kepada anda semua yang pergi mana-mana tau. Tunggu, memang panas cerita lepas ni. Memang seronok kan. Okay. Dengan orang yang saya panggil muka brutal dalam hati ada taman. Tengok. Kan? Hati ada taman, confirm lah. Confirm lah kan. Okay, jumpa lagi untuk bahagian kedua dalam Nada dan Nostalgia. Kita lanjut.